Okay guys, hari ni kita dapat satu kereta Mercedes. Customer ni bagi tahu dalam kereta dia dah ada lipas sebab punca daripada makan dalam kereta. Jadi dia tak ada masa untuk hantar cuci kereta dekat luar. So dia minta kita orang datang cuci depan gate rumah dia. Untuk servis macam ni, kita akan buat cucian keseluruhan bahagian dalam, termasuk cuci kapet floor mat, kapet lantai, cuci dashboard, headliner bumbung dan juga boot belakang. Lepas dah siap proses deep cleaning, kita akan letak leather conditioner dan UV dressing untuk kilatkan dashboard. Dan juga kalau kereta korang ada masalah dengan lipas, kita akan letak sekali dengan ubat peracun lipas. Lepas dah siap cuci bahagian dalam, kita akan buat premium car wash dan waxing sealant pula untuk bahagian luar. Kalau korang berminat nak booking slot, nak dapat cucian macam dalam video ni, boleh klik link dekat bio profile kita orang. Situ kita ada letak harga, ataupun korang boleh WhatsApp untuk booking slot. Nanti aku akan share kalender dan tarikh yang kita available. Untuk buat masa sekarang, tim kita orang hanya cover sekitar kawasan Kuala Lumpur dan Selangor sahaja. So aku nak minta tolong korang untuk bagi scoring 1 hingga 100 dengan hasil cucian yang korang tengok dalam video ni. Korang rasa berbaloi tak? Jangan lupa untuk komen, like dan share video ni dengan kawan-kawan korang. Harga cucian macam dalam video ni kita charge RM500 untuk full detailing saiz sedan dan RM100 untuk cabut seat. Terima kasih.